Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Laporan cuaca pada pagi ini dimulakan dengan melihat kepada carta angin semasa. Baiklah, Met Malaysia masih lagi melihat pengaruh rantau negara menerima pengaruh angin dari arah barat daya serta selatan dengan kelajuan antara 10 ke 20 km sejam. Manakala di latitude yang lebih tinggi, kelajuan angin meningkat kepada 40 ke 50 km sejam. Justru Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama di kawasan perkapalan Condor, Reef North, Phuket, Layang-Layang dan juga Palawan berkuat kuasa sehingga 21 Ogos 2026. Bagi kesemua kategori amaran ini, ketinggian ombak boleh mencapai sehingga 3.5 meter dan keadaan laut adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut. Baiklah, kita beralih pula kepada keadaan cuaca semasa di rantau negara di mana pada ketika ini dapat diperhatikan keadaan cuaca adalah cerah dan tiada hujan di seluruh semenanjung Malaysia. Manakala kita beralih pula kepada keadaan cuaca semasa di Sabah dan juga Sarawak, di mana pada ketika ini dapat diperhatikan cuaca hujan kini sedang tertumpu di kawasan perairan Sarawak dan juga melibatkan wilayah Persekutuan Labuan serta pantai barat negeri Sabah. Dan keadaan cuaca ini dijangka boleh berlanjutan sehingga ke lewat pagi nanti. Seterusnya kita tinjau pula keadaan cuaca, ramalan cuaca di sebelah petang di mana Met Malaysia menjangkakan pada sebelah petang cuaca hujan masih lagi berpotensi untuk berlaku di selatan Pahang dan juga timur Johor. Manakala di sebelah Sabah dan Sarawak pula, cuaca hujan dijangka boleh berlaku di hampir kesemua bahagian di Sarawak dan juga wilayah Sabah. Dan keadaan ini dijangka berpotensi untuk berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca dari Met Malaysia. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman sosial seperti yang tertera. Sebelum berpisah, sama-sama kita saksikan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama serta bacaan indeks pencemar udara di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.